Hari ni kita berada di Masjid Tanah Rata. Hari ni kita akan camping dekat sini. Last minute punya plan dengan member aku, si Acik, game motor lama. Last minute kita plan, terus datang hari ni, hari Ahad. Pukul 2:09. Dia orang kat sana tu, bawah tu. So kita orang dah decide ambil tapak yang paling hujung kat sana. Kita ambil 2 tapak. Kita orang bertiga. So tapak kat atas ni rata, bersimen dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 8 tapak. 8 tapak besar. Berada di lereng bukit lereng bukit yang dah dipotong, ditarah. Cumanya yang kurang menarik kat sini, langsung tak ada pokok. So waktu macam ni memang matahari terik lah. Di bawah daripada tapak adalah parking. So kalau kata ada tu camper van, bolehlah parking kat bawah. Turun naik ada tangga dan ada laluan motor lah. Tapi motor tak boleh naik sebabnya berselirat dengan tali kemah. So kita nak turun barang and then kita nak bacak. Tapi kat sini kita tak boleh pakai emot lah. So kita tumpang member kita punya tent. View daripada kapak. So sepanjang tu adalah tapak camping. Harga okay, kat belakang kita dah siap set up. Tadi waktu kita set up tadi hujan lebat. Sekarang pun jam dah menunjukkan pukul 4.14. Tadi kita dah set up 2 tent, 2 flight sheet. Dan unfortunately kat sini aku tak dapat pasang hammock sebab langsung tak ada tempat untuk gantung hammock. So aku tumpang tent member aku lah. So ada tent 4 person dengan 2 person. And dekat dalam ni ada kursi lah, kursi meja standard yang ada, berviewkan Tanah Rata, padang kat Tanah Rata. So boleh lah tempat ni. Satu kemah dia kira RM20. Ni tak kira tapak, tapi dia kira kemah. Satu kemah RM20. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5 kemah je hari ni. Dan kita orang set untuk 2 hari atau malam je. Parking kenderaan kat bawah, luas lah, memang luas kat bawah. Motor pun, kereta semua parking bawah. Camper van pun boleh parking kat bawah ni. Depan kita orang ada camper van. Bawah daripada tu masjid. So nak mandi, nak semayang apa semua, tempat memang ada. Petang ni pun cuaca tadi hujan, lepas tu panas, sekarang mendung balik. Tadi waktu kita setting flight sheet tadi, kita bermasalah dengan lantai. So nak pasang pad memang susah. Boleh pasang kat belakang je yang ada tanah, lereng bukit. Problem sikit lah. Bukan problem sikit lah, problem banyak. Dan tapak simen ni tak boleh ditebuk. So kalau kata nak pasak-pasak, problem sikit. Itu je lah yang problem yang kita orang nampak setakat ni. Cumanya bila atas simen ni selesa lah. Tak ada isu kalau hujan basah, air mengalir. Terpaksa lah pakai sendal-sendal batu
Jom kita nak pergi keluar beli barang makan untuk BBQ malam sekarang. Ya, kita baru balik daripada Billion. Selesai membeli keperluan untuk makan. Korang nak tengok apa yang kita beli? Kita habis hampir RM100 untuk 3 orang boleh makan. Macam-macam dia. Tak tahu lah apa orang beli. Tu dia. Ada keropok. Tisu pun ada. Tisu pun ada. Maggi sos. Air coklat pun ada. Biskut Mary. Biskut sos. Lepas tu kita ada ni Oden 6 in 1. Ada sabu-sabu. Ada ayam. Ayam. Ada cendawan. Dan air tu besar. Itulah dia stok makanan kita. Di sini ada ayam lagi. Ini je RM110 habis. Betul-betul makan busak kami. Hujan. Aku takung air. Ayam ni kita nak masak. Kita nak kupas dulu. Dia menariknya kat sini ada tempat air. Ayam dah basuh. Kita nak marinate. Air sudah masak. Masak. Acik dah tidur dah. Selamat sampai ke Ipoh dah. Nombor kita main phone. Apa ke nama? Aku lupa dah tanya tadi. Pokcik. Pokcik kita daripada Penang. Alah, cik Bang Bulai Ipoh je. Setengah jam sampai. Aku tadi bawa slow tadi kat sejam suku kat bawah sampai. Kereta pun tak ada. Tapi banyak motor turun tadi. Campsite dekat dengan masjid. So memang senang lah nak pergi solat. So ni
Lepas patut maghrib, itu kampus terang belah kita orang gelap. Tapi menariknya belah kita orang ni bawah tiang lampu, so memang tak gelap lah. Weh, mana semua? Semua bersenyap. Oh, semua dalam kemah masing-masing. Semua kesejukan. Pasang lampu sikit. Lampu lilap lah. Malah lah pasang lampu lilap. Kalau pasang pun tak apa-apa nak cantik. Berterabur je kan. Apa dah? Nampak aku tertegang tapi tak lama. Maksud aku sebab kita dekat dengan lampu. Oh, tiang lampu. Tak harap tidur tutup. Mana? Tiang lampu. Mana mahu dia tutup? Tiang jalan. Aku tiang lampu ni tak tutup. Tak pergi sebab kita bawa flashlight. Dapat apa lampu parking tertutup. Bagus. Hui, sejuk. Sejuk. Dah adalah Mamat Pening kata tadi kamera sekarang panas. Dia sagi dia sejuk je biasa je. Tapi sagi dia angin tu yang jahat tu. Nyamuk banyak Kau kena tutup bilik tu. Kalau dah gang tidur ini udah banyak nyamuk. Idak kang jenuh nak tidur malam kang. Okey ya. Senyap dalam tu. Sekejap lagi kan landing tu. Duduk layan Mobile Legends. Oh woi, layan Mobile Legends ke? Main game tu. Aku tak main game. Tapi main tadi yang boring-boring lain nanti. Tu macam kilat-kilat guruh ke tadi. Ai. Aku kan risau apa? Risau air bertakung kat flashlight ni. Ni yang besar ni. Harap-harap okey Jom kita ini tak payah buka lah. Dia pandai badan lah. Tangan ada sekali. Tangan aku sedap nak beku ni. Tok, nak kena padam bara kan. Tidak ayam pada chef pakcik dah akan menjadi chef rentung kejap lagi. Kau kipas ke tadi? Air. Bagi padam api tu. Air apa? Air kok. Air ikut pantai ni. Cepat lah. Ni air ni ah. Kosong. Air aku tadi. Kosong. Renjih je. Dah. Dah. Naik balik. Api tak nak ni. Ini arang. Kau buat ayam tu sikit. Arang apa? Arang berapi ni. Masak grill ayam. Banyak ayam kita ni. Tu dengan oden je. Nama pun camping. Sikit perut tu biasa lah. Camping mana ada perfect. Kan? Camping tak ada perfect. Camping tak ada perfect. Camping kalau perfect dia jadi glamping. Dah biasa lah. Ayam semakin masak. Rentung pun sudah. Jom makan. Mana kau punya pinggan? Pinggan baru masing-masing tu. Yang rentung-rentung dekat cik. Hancur je. Ni macam menarik aja. Dek nama dia. Nanti tu. Ni lagi kepak. Kau nak ambil untung tu ke? Tak apa aku ambil tu. Kau tak nak ambil ni, memang ambil untung tak apa. Tak apa. Aku nak yang tu. Untung lah? Oh patut lah. Dia ada manis tu. ada signification dia. Signification lah. Signification. Panas. Sos limau tadi tu. Kau rasa? Buat live, aku tak nak buat benda-benda live ni. Tak, kita nak keepkan point sembang tu continue kan. Dia tak tidur sehari tu. Bahaya kau baca peluk lah. Aku pun tak apa nak tidur tu.
Elok lah. Sama yang perlu. Sekarang saya lagi kan mau labur lama ni. Oh, 10:26 minit malam. Kita dah selesai BBQ tadi. Kita dah makan ayam kulit, ayam bakar kita, ayam grill kita. Tapi hari ni kita try makan ayam dengan sos baru. Sos live, sos cili limau. Recommended juga makan. Sedap juga. Dia punya rasa pun menarik. Ada rasa pedas-pedas masam. Recommended. Cuaca malam ni hujan berkabus. Hujan berkabus. Nampak hujan agak kasar juga lah. Kita ada menu kedua malam ni. Tu menu kedua kita. Oden shabu-shabu. Mangkuk pun ada. Tapi sekarang dah kenyang. Tak tahu dah boleh makan ke tak. Jadi cuma lagi kita nak masak air. Nak buat air panas. Baru pada lagi. Baru ada lagi. Ikutkan nak je bahagian tidur sekarang. Tapi macam awal lagi. Sekejap lagi lah. Nak relax-relax dulu. Nak layan jiwa tu. Oh, nampak hujan lah. Malam ni hujan berkapus. Tapi nasib baik lah. Kurang angin. Kurang. So kita nak siap-siap lagi. Nak mandi. Nak solat. Lepas tu kita nak relax. Harap malam ni dapat tidur dengan nyenyak. Dah lama tak cukup tidur kan. Ke 1 minit pagi. Hujan terus tak henti-henti. Dari tadi sampai sekarang. Lepas kita makan ayam grill tadi, kita lepak-lepak. And then member kita boleh masak pula. Oden. Makan oden pula. Hujan pun tak berhenti. Sejuk pun tak terkata. Hujan. Oh, tu dia pukul 1 pagi makan. Itu nak berak apa pula ni? 1 pagi makan oden. Bawa ke barang ni. Hujan, sejuk, makan. Bismillah.
1.24 pagi. Masuk tidur tu. Aku dah ngantuk. Kenyang semua dah. Let's go tidur. Malam ni kita tidur dalam kemah lah. Tujuh 32 minit pagi. Suasana di campsite Masjid Tanah Rata. Malam tadi sepanjang malam boleh dikatakan hujan. Sekejap renyai, sekejap kuat. Siap dengan berangin. Semalam tadi memang tidur kesejukan. Dan tengah malam tadi pun banyak kereta sampai. Bangun pagi subuh tengok kereta dah penuh orang. Maknanya memang dekat sini memang tumpuan untuk orang datang Cameron Highland untuk masjid, untuk solat di masjid ni. Sekarang pun masih lagi berangin. Member kita masih lagi tidur. Si Pokcik turun pergi ke masjid. Dia paling risau tengah ni. Kemai-kemai hujan turun. Meluap-luap. Member kita Pokcik dah start kemas dah nak balik Penang ah. Kita start kemas dulu. Berapa beg kau buat? 2 beg? Mana ni? Ha. Oh, 2 beg. Satu beg ten, satu beg barang. Satu beg ten, satu beg baju. Oh, beg baju. Betul. Kau tak ada bawa motor? Ha? Dalam bok ada lagi? Ada barang lagi? Dalam baju. Bawa baju ah. Oh. Atas ten. Satu atas ten. Oh, kau letak ni atas bok. Stack. Stack. Kalau kau betul-betul buat komplit barang, berapa beg kau bawa? Komplit Ha, komplit. Paling habis setup lah. Untuk macam mana? Macam main macam mana? Main 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam lah. Bawa tak bawa kemah ni, tengok tempat lah. Kadang tak bawa kemah ni, kadang bawa kemah tu lagi. Lepas tu asalnya dalam 3 beg kan tu. Oh, 3 beg ke? 3 beg. Satu atas tong, satu dalam, satu
tepi tu. Yang belakang belakang seat stack tu. Oh, juga banyak juga. Itu. Tapi apa je? Tent, kursi, meja. Yang besar apa? Kursi meja ke? Oh. Itu je yang besar kan? Yang panjang lah. Kursi meja tak buat meja kecil ni lah, buat meja besar sikit. Ni, so ni. So lagi tinggi. Ada dia macam ni tinggi sikit. Oh. Saya strip lah. Yang lebar ni. Oh, yang lebar. Okey, tak. Yang lebar macam tu. Lebar. Selalu kalau kau pergi camping, kau BBQ ke atau grill? Pen? Stove? Pen? Stove. Jarang BBQ lah. Tak bawa macam bakar-bakar tu buat tu kan. Tak bawa ni. Oh, Stove. banyak pakai stove lah. Senang ni, mudah ni. Senang bawa. Kalau makanan kau layan instant ke kau beli mentah macam semalam? Makanan ni dia ikut tempat ke weh? Ni tempat ke? Ikut tempat ni. Macam kita datang ni, tempat sejuk ni dia kena bahan benda panas. Yalah. Macam kuah-kuah kan. Macam kalau hutan ni aku buat malam, aku buat steamboat lah. Oh. Lepas tu aku buat nasi biryani. Buat nasi biryani. Itu menarik tu. Kalau 3 hari 2 malam aku bawa satu periuk untuk 3 orang makan yang kecil. Yang tinggi ke? Nasi kecil tu lah. 3 orang makan. Sebab macam yang pelakon kan. Lepas tu kau buat nasi biryani. Kau buat nasi biryani macam mana? Kau buat nasi biryani macam mana? Aku Yang ready made ke ataupun kau pakai je paste Maggi tu. Paste Maggi? Paste Maggi nasi biryani tu. Paste Maggi nasi biryani? Okey, alright. Kau letak nasi tu, air tu, berapa kau gaul sekali lah, rendam sekali dengan rempah tu lah, dengan nasi tu lah. Okey. Lepas tu kau belilah yang 3 sangkai tu, yang bunga lawang apa semua tu kan. Okey, bunga lawang, kayu manis dengan tu. Kayu manis tu, kau taruh ni tu, lepas tu ikut lah kau nak letak ayam sekali dalam nasi tu ke. Pun boleh juga. Kau pakai paste Maggi tu je? Paste Maggi tu yang simple je kau. Aku nak try. Aku makanan, aku nak cari yang simple, yang tak banyak rempah. Maknanya macam tu lah, dalam 4-5 rempah gaul sekali, settle. Pakai paste Maggi tu je. Paste Maggi tu lah? Paste Maggi tu lah. Okey. Tapi satu paste tu boleh makan 3 orang lah? Boleh. Dia perut nasi kecil je, boleh je. Maknanya kalau satu paste tu untuk cukup perut nasi tu. Nasi yang kecil tu. Memang ngam-ngam lah. Maknanya kalau aku seorang, separuh pun okey lah dia punya ni. Kau beli yang tu lah, kau Maggi paste tu. Lepas tu letak nasi kan. Kau sukat dia siap-siap, kau letak paste tu. Kau gaul tu, kau letak yang bunga lawang, kayu manis apa semua tu. Kau nak letak ayam, tapi ayam selalunya aku rebus dulu. Okey. Aku suka rebus dulu ayam. Lepas tu dia letak nasi kan. Dia dah start nak masak tu. Bukan dia start nak masak. Kayaknya jangan masakkan ayam tu sekali dengan nasi. Macam mana nak cakap? Bukan ayam yang mentah tu. Faham. Aku tak masukkan sekali dengan nasi. Maknanya rebus siap, bagi dia dah masak rebus, betul baru masuk dalam nasi. Buat macam tu. Letak sekali baru masak. Faham. Dia nanti lagi lembut. Menarik tu. Aku nak buat kuah pun boleh. Macam member aku dia suka buat kuah masak merah. Aku ada beli yang instant ke? Instant yang apa, rendam air panas. Yang rendam air panas betul dia tukar masak kan. Macam nasi lemak, nasi biryani. Tapi macam tak sedap pun tu. Dia macam tak feel. Asal macam mana tau. Kita cakap macam tak boleh nak pergi menu-menu macam ni kan. Datang tu tak best. 9 suku kita try. Mungkin mereka tengah turun tu kapal. Tengah turun sini. Pukul 10:04 minit. Hari ni kita orang check out awal. Dah kemas dah pun. So si pokcik pun nak balik utara, lepas tu nak pergi Hak Nyai. Pakcik pun nak balik Ipoh. So kita pun dah siap-siap nak kemas. Okay, tempat pun kita dah clear dah, kosong dah. Prepare untuk balik. Pakcik dengan pokcik pun dah kat bawah dah.
Jom let's go pulang. Kita dah settle camping dekat campsite Masjid Tanah Rata. Kita dah habis dah. Kita pun dah packing habis motor. Campsite pun dah tutup. Okay, Balik ya? balik. Hari ni balik. Balik mana? Saya Tapah lah. Oh tak apa Tak Tapah ada orang Ipoh. Yang tu Kedah. Oh, Ke Penang. Oh ya. Penang. Yang dia lagi lah balik Penang. Lepas tu tinggal barang. Lepas tu pergi Hanyai. Oh. Member dia Roger pula. Last minute. Kau buat. Dia ajak kita. Selamat ah. Okay, baik. Balik bila bang? Lusa. Oh, lusa. Oh, lama lagi lah. Betul cuti sampai bulan puasa. Okay. Alright. Itu abang tu campus untuk yang belah sana. So kita punya tapak pun dah settle. Kita orang je yang check out, yang lain semua masih lagi stay. Pakcik pun dah settle dah packing. Acik pun dah settle packing. Skuter Y15 RS200. Pakcik lagi lah balik Penang, lepas tu shoot pergi Hanyai. So kita dah habis dah camping untuk kali ni. Lepas raya lah kita sambung. Apa dia? Acik kan aku balik betul-betul. Aku dah malas nak mengusung. Bawa je lah. Tapi sedap rasa cili tu. Tu cili limau. Boleh. Ada. Aku lagi dah tahu nak mana lah. Jangan. Tu kecil, kalau besar macam botol air tak apa. Aku dah balik ni dah tuhai pula. Raga je lah. Raga je lah. Nak basuh sampah tu. Saya nampak. Oh. Jangan diterbang apa, kena angin dah. Oh, pakai Brembo ah. Pakai Brembo. Ni je barang. Meja Meja tent semua dalam ni. Tent, pila angin, selimut. Senang. Betul-betul bok je dalam Bok sikit-sikit ni- barang-barang. Bok ni kiranya kursi dengan beg baju. Itu je. Ya, lebih kurang aku lah 60 liter juga. Aku pun nak tukar juga beg ni. Tapi tak tahu nak ambil beg apa. Beg ni bukan waterproof. Tapi beg ni lasak ke lah, Dunlop. Makcik ke bagi. Aku ingat dulu macam beg biasa-biasa. Betul aku lanyak-lanyak. Oi, aku tarik-tarik pun benang dia okey lah, kuat juga. Ni setup motor pakcik, setup motor aku. Ini setup motor acik. Diorang semua ada box. Average semua dalam 60 liter. So semua backpack motor camping simple-simple, minimalis. Okay, kita settle untuk camping kali ni. Goodbye. Jumpa lagi di next video.